Integriti terus kejayaan, rasuah punca kehancuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nur Radwan Syirah binti Muhammad Maslan dari tahun 5 Sekolah Kewasaan Pusat Penyelidikan Pertanian Tun Razak Terangkat Pahang. Saya bercita-cita ingin menjadi guru. Hobi saya membaca dan mereka cipta. Di sini saya akan kongsikan tentang sebuah buku yang mengupas tentang realiti kehidupan yang boleh mempengaruhi tindakan seseorang apabila bertindak tanpa kawalan demi sebuah kepentingan. Rasuah bukan sekadar itu pentadbiran, malah ia merupakan satu jenayah moral dan kerusuhan nilai yang sangat membimbangkan. Dalam era moden ini, rasuah semakin berani menular ke setiap lapisan masyarakat daripada individu biasa sehinggalah ke peringkat tertinggi kepimpinan. Apa yang lebih menyedihkan, perbuatan ini sering diselingi dengan pelbagai khilaf dan justifikasi, seolah-olah ia suatu kebiasaan yang boleh diterima. Maka hadirnya buku rasuah nampak senang di dunia, singkit di akhirat. Hasil nukilan Datuk Muhammad Din Yusof ini amat bertepatan pada waktunya sebagai medium kesedaran dan seruan perubahan untuk semua. Buku ini membawa mesej yang tegas bahawa setiap sen yang diperoleh melalui jalan rasuah tidak akan pernah membawa kebahagiaan yang sebenar. Malah ia hanya menjanjikan kesenangan yang palsu di dunia dan menanti balasan yang amat pedih di akhirat kelak. Rasuah bukan sahaja menghakis keberkatan hidup, malah turut menghancurkan kepercayaan rakyat terhadap institusi, mencemarkan imej negara serta meruntuhkan asas keadilan dan kemanusiaan. Ia mengundang penderitaan yang berpanjangan kepada mereka yang tidak bersalah dan melemahkan seluruh struktur masyarakat. Dengan pendekatan yang berteraskan ajaran Islam dan nilai-nilai murni, penulis mengetengahkan hujah-hujah yang kuat disulami dengan nasihat dalil serta realiti kehidupan masyarakat hari ini. Buku ini bukan hanya menundi kesalahan, tetapi turut mencadangkan jalan keluar melalui pendidikan nilai, penguatkuasaan, undang-undang yang terus pembinaan, integriti peribadi dan institusi, serta peranan bersama antara rakyat, pemimpin dan seluruh umat. Justru karya ini sangat wajar dijadikan bahan rujukan dalam kempen kesedaran anti rasuah di peringkat sekolah, IPT, institusi kerajaan, sektor swasta serta komuniti setempat. Semoga pembacaan buku ini dapat menyemai rasa benci terhadap rasuah, menanam nilai amanah dan jujur serta menggerakkan hati kita semua untuk bertindak sebagai agen perubahan ke arah masyarakat yang bebas rasuah dan penuh keberkatan. Ingatlah, kesenangan yang haram tidak akan kekal dan setiap kezaliman pasti dibalas. Jika tidak di dunia, pasti di akhirat. Sekian, terima kasih.